Hari ni kita nak main game Brookhaven. Okay, kita nak buat drama puasa walaupun dah habis puasa dan juga raya. Okay, jom. Dan bersama kawan kita bernama Fayyad Mirza. Ui, gila. Tak. Jom kita beli rumah dulu. Mobil baru cantik. Okay, jom. Dia tak bercakap sorry. Jadi kena bagi isyarat. Itu je. Itu apa tu? Tak apa, biarkan. Okay, ini rumah kita. Tak kisahlah kecil ke besar ke. Janji rumah. Oh, sekejap. Jadi guys, kita sorry guys, dia lag sikit. Okey, tak apa. Kita biarkan dia tak sahur. Sekejap. Wah, ini bukan sahur. Kejap lagi berbuka. Sebab dah pukul 5. Okey. Cepat. Masak. Okey. Tengok TV dululah. Ya. Apa benda ni? Dua tahun kemudian. Nak makan apa? Nak masak apa? Saya tahu. Indomie. Sedap. Sarah masak mi goreng. Ambil mangkuk. Lepas tu letak Maggi. Lepas tu letak air. Lepas tu letak minyak. Lepas tu dah siap. Okey. Bila dah siap. Ni jadinya. Ayam goreng. Okey, jom makan. Jom tunggu azan. Allahu Akbar. Ada azan. Jom baca doa. Jom. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah membaca doa dan dia memakannya dan pergi tarawih. Dan untuk solat Isya. Allahu Akbar. Jom pergi solat tarawih. Walaupun solat tarawih dekat sekolah, tapi ini bukan sekolah biasa. Ini sekolah Horangi. Okey, jom masuk. Salah masuk. No, bukan Dewan. Meeting. Salah ni. Dewan kosong tadi. Ni boleh lah. Oh, tu sajalah. Okey.
Jom solat. Jap. Semua orang pergi mana? Main macan ke? Allahu Akbar. Lepas solat Isyak dan Tarawih, Rias balik ke rumahnya. Solat 20 rakaat. Gila. Susah. Jap. Dia masih dekat sini. Fayat, buat apa tu? Tak makan ke? Kesian. Dah pukul 12 lah. Tidur. Esok nak bangun awal. Pergi kerja. Salah masuk. Okey. Lah. Esok kan Raya. Raya. Okey, esok nak pakai baju apa? Jom tengok. Ada apa dekat atas? Okey, jom cari. Paras cari bajunya. Akhirnya jumpa. Mungkin baju apa warnakah itu? Tidur. Dan Rias tertidur dan keesokan harinya. Sekarang pukul berapa ni? Baru pukul 2.55 minit. Sekarang lah pukul 3. Nak kena solat ni. Bukan. Solat lah. Okey. Jom ambil wuduk. Lepas dia ambil wuduk dan dia pergi ke bilik sejuknya. Okey, arah kiblat. Alah. Kiblat. Sini. Tadi dekat belah sana. Okey, jom solat. Allahu Akbar.